Jelaskan peristiwa mencetuskan Revolusi Amerika 1776. Tidak melindungi hak rakyat Amerika. British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada empayar mereka. Menentang Akta Cukai. Penduduk Amerika menentang British memperkenalkan pelbagai akta untuk memungut cukai di Amerika. Contohnya, Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp dan Akta T. Slogan, tiada cukai tanpa perwakilan. Amerika menggunakan slogan, tiada cukai tanpa perwakilan, kerana tiada wakil Amerika dalam parlimen. George Washington mengetuai Kongres dan isytihar perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Kongres meluluskan Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang digubal oleh Thomas Jefferson pada 1776. Kemerdekaan Amerika. Revolusi Amerika berakhir apabila British mengakui kemerdekaan Amerika pada 1783. Amerika memperkenalkan pemerintahan demokrasi. Sebanyak 113 buah bekas tanah jajahan digabungkan dan diberi nama baharu, iaitu Amerika Syarikat. Sebagai rumusan, Revolusi Amerika mencetuskan kesedaran memperjuangkan hak dan prinsip kedaulatan. Idea ini tersebar di luar Eropah termasuk di Asia dan Asia Tenggara. Sekian, terima kasih.